Bos, tak boleh ke cakap elok-elok? Dengan budak muda, janganlah kasar sangat. Bang, awak ingat saya tak pernah cakap lemah lembut dengan mereka? Sebab saya baik sangat dengan mereka. Itu sebab mereka jadi lembik. Dah pukul berapa ni? Masih tak nak balik ke? Saya tengah print agreement lah bos. Customer nak besok. Dah nak siap dah, kejap lagi nak balik. You? Ada kerja sikit lagi bos. Kejap lagi saya kemas ya. Dah nak raya sudah. Tak payah nak pura-pura rajin. Bukan bos besar nampak pun. Dah. Cepat kemas. Balik sekarang. Cabut wayar baru tahu. Tak apa bos, saya kemas sekarang. Ingat ya, company takkan hargai orang yang kuat OT. Yang penting, reputasi, efisiensi, productivity. Ish, bos ni. Bajet je. Rajin sikit pun salah. Tengah sembang apa tu? Hai bos. Tak ada salah. Jangan takut. Guys, bos besar sangat happy. Tim korang paling perform bulan ini. Oh, ya ke? Yeay. Sebab itu, malam ini saya belajar korang semua makan. Jom. Bos, ada 5 bajet tak? Boleh ke nak makan mahal sikit? Ke makan... Boleh, memang boleh. Tapi jangan mahal sangat, boleh lah. Saya yang keluar duit. Bukan bos besar yang keluar duit. Berlubang poket nanti. Okey.